Saya tak tahu nak clarify ini cheese ke, ini cengkerang ke, ini kerang ke, tengok dah rupa apa ni. Tapi ini cheese garam Padano Sebabnya jadi macam ni, kenapa jadi macam ni? Ni. Nampak? Cheese dah merekah, cheese dah pecah. Sebab dia jadi macam ni sebab apa tahu? Sebab simpanan betais freezer. Simpan dalam freezer, dia keras, dia merekah. So sebab dia tahu simpanan freezer, dia simpanan chiller je, suhu bilik. Nampak? Dia dah merekah, saya tak tahu ni nak jadi clarified, justified, nak jadikan dia apa ni. Tapi ini Grana Padano. Sekarang kita ada Grana Padano di main cheese Grana Padano di Bazar Stadium Shah Alam. Kita ada kat sini selama insyaAllah ada rezeki sebulan kot insyaAllah. Tapi memang ada main cheese. Main cheese toppingnya yang ada fish and chip, chicken skin, salmon skin. Yang topping-topping special kalau nak daging roti john pun boleh. Cuma sekarang ni cheese ni kita nak jadikan dia apa dia? Ini macam mana rupa, macam mana roman ni, nampak ni. So saya nak alter dia, bagi dia handsome sikit lah. Bagi dia ada rupa cheese sikit lah. Kita akan jadikan dia piring lah.